Bahaya kalau anda close sale selagi anda tak faham 4 faktor kenapa you tak boleh close sale. Saya Amin Kamarudin dan kalau anda first time ke channel saya ni, saya nak minta anda klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Jadi close sale ni adalah makanan saya. Ini apa benda yang saya buat setiap hari. Saya close sale 4 angka dan kadang-kadang 5 angka sehari personally. Dan saya dah buat benda ni daripada tahun 2013 lagi. Jadi kalau anda nak belajar tentang close sale, anda kena tengok video ni sampai habis. Dan mungkin anda boleh check apa program-program yang saya sediakan untuk proses bantu anda untuk upgrade tahap close sale anda. Baik, 4 benda ni sangat penting. Ramai orang tak tahu dan ramai orang frust buat bisnes sebab dia tak faham kenapa pelanggan tak beli. Okay, punca yang pertama yang anda perlu faham ialah disebabkan faktor masa, timing. Timing ni benda yang kita tak sedar tapi sebenarnya kita sendiri pun buat kat orang juga. Bila orang nak jual kat kita pun buat benda yang sama. Tapi bila kita nak menjual, kita lupa benda tu. Kita lupa elemen tu. So, bila orang PM kita dah explain macam-macam. So, sampai masa orang tu tiba-tiba blue tick. Orang tu cakap, tak apalah nanti dululah. Saya tak ada bajet lagi sekarang. Nanti saya tanya suami saya. Okey, di sebalik semua alasan-alasan ni sebenarnya, ada satu faktor yang terbesar iaitu Hai, Assalamualaikum. Saya dah memang anda sekejap. Kalau anda tengah nak upgrade teknik close sale, nak naikkan jualan anda ke tahap yang lebih tinggi, saya nak kongsi mindset, strategi dan teknik saya dalam ebook pakar close sale yang bantu saya jana jualan 6 angka sebulan. Jadi anda akan dapatkan bersama bonus yang bernilai RM129 dan ada lagi beberapa bonus lain yang anda akan dapat dan insyaAllah dia akan bantu untuk naikkan jualan anda. Anda akan faham macam mana nak close sale lepas ni. Jadi dan dapatkan simple sahaja. Anda klik link di bahagian description ataupun klik link di bahagian bio. Bye. Timing. So apa maksud timing? Timing ni maksudnya dia faham apa yang dia kita explain. Dia memang ada masalah tu, sebab itulah DPM kan. Tapi dia tak beli. Mungkin masa tu dia tak ada duit. Dan orang yang tak ada duit, tak ada bajet lagi, tak semua orang nak akan bagi tahu yang sekarang ni belum gaji. Tak semua orang akan bagi tahu saya tak ada bajet lagi. Setengah orang dia malu lah nak bagi tahu macam tu kan. Dan dia pilih untuk blue tick, senyap je. Dia pilih untuk senyap sebab mungkin dia tak nak kita mengharap. Dia kesian kat kita. Ramai juga pelanggan sebenarnya kesian dekat you. Dekat anda semua. Okay, itu masa yang tak sesuai. Mungkin masa tu dia ada mood swing. Setengah orang perempuan kan ada hari datang bulan ni kan. Tiba-tiba mood lari. Bukan sebab salah you tapi faktor masa. So mungkin masa tu keadaan tu tak kritikal sangat lagi. Maksudnya bajet dia pergi kepada yang lebih penting. Tapi dia nak cari info tentang produk-produk yang dibakal beli nanti. Jadi apa yang you kena faham ialah bukan semuanya sebab kesalahan kita tetapi mungkin faktor masa. Yang kedua ialah saya panggil faktor distraction. Apa maksud distraction? Gangguan. Kita dah explain, kita dah bagi ayat template, kita dah bagi semua kan. Macam perbualan tu macam mesra dah, tapi tiba-tiba senyap. Kenapa? Okay, faktor distraction ni macam ni. Kalau kita berurusan dengan mak-mak yang nak beli produk kan. So mungkin dia kat rumah kan, dia ada anak, ada husband, ada apa benda lah nak buat kan. Ada mungkin tengah masak kat rumah kan. Distraction ni contoh tiba-tiba dia lupa dia tengah masak nasi, dia tengah jerang air, dia tengah panaskan tengah masak. Tapi dalam masa yang sama tu dia tengah chatting dengan kita. Jadi dia akan tinggalkan kita completely pada masa itu untuk pergi attend benda-benda macam tu. Tiba-tiba anak dia jatuh. Kalau kita berurusan dengan orang yang bekerja, tiba-tiba bos dipanggil. Tiba-tiba ada meeting emergency. Kan? Kalau kita tengah berurusan dengan orang yang tengah dalam perjalanan, dia dah sampai dekat tempat dia, memang dia tak layan adalah telefon tu kan. Mesti dia masuk, salam mak ayah dia, tetap jumpa orang yang dia nak jumpa. Jadi dia akan completely tinggalkan dulu. Dan bila dia completely tinggalkan dulu, tak semua yang akan comeback balik. Sedikit saja yang akan comeback balik, sambung perbualan. Jadi kita kena faham, itu adalah perlu kepada aktiviti follow up pula. Jadi bukan salah kita, tetapi ada distraction. Contoh macam kita lah, kita pun kadang-kadang buat something kan, tengok TV, especially isteri-isteri kan, tengah tengok TV, chatting, tiba-tiba anak panggil, tiba-tiba suami panggil, kita kena tinggalkan, letak handphone tu, betul tak? Jadi kita dah kadang-kadang message pun dah buka.
Bila mesej dah buka, ada banyak mesej lain, kita tak jumpa dah mesej tu. Okey, itu yang faktor yang kedua. Faktor yang ketiga ialah teknik. Teknik pun memainkan peranan lah. Kan, macam mana kita bawa pelanggan, macam mana kita dealing, berkomunikasi dengan pelanggan. Salah cara pelanggan tak suka. Contohnya ayat-ayat, macam mana kita bawa pelanggan, adakah kita terus bagi tahu harga. Sekarang orang dia tak boleh tahan pelanggan tanya harga, dia bagi harga. Dan pelanggan tak boleh nak nilai apa yang kita boleh bagi berdasarkan harga yang kita bagi. Jadi itu antara teknik yang you kena buat dan kena apply. Kena apply step-step, kena apply strategi bagi harga, strategi nak bagi pelanggan confident masa kita berchatting dengan dia ataupun call dengan dia tu kena apply strategi tu. Dan yang keempat, last sekali ialah faktor masalah yang lama. Contohlah kita pernah buat ada masalah dengan dia. Contohlah kita buat ada masalah dengan dia, kita tak sengaja kan buat something dengan dia dulu, jadi dia benda tu berbekas di hati, ada ingatan lagi dia pada peristiwa buruk itu contoh. Tapi benda ni saya pastilah bukan anda lah, mungkin orang lain lah dekat planet Marikh. Tapi ini faktor ni tak banyak lah, sebab biasanya kita tu tak jual dengan orang yang kita tak suka. Tapi kadang-kadang ada setengah orang dia terpaksa jual juga, cari jualan tu daripada orang yang tak suka sebab dia tengah target something. Jadi nak dapatkan semua ni secara detail lagi, anda boleh dapatkan e-book Pakar Close Sale yang mana anda akan dapat eksklusif sesi coaching video selama 1 jam lebih, dan ada lagi bonus-bonus menarik. Anda boleh check link yang saya sediakan di bahagian description. Okay, good luck.